Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kami dari Kumpulan 7 akan membentangkan reka cipta aktiviti pembelajaran digital kami iaitu Batuta Space. Laman sesama Batuta Space merupakan laman sesama rasmi kumpulan kami yang dibina menggunakan aplikasi Strikingly. Laman ini direka khas secara mesra pengguna dan mempunyai 3 menu utama iaitu Home, Material for Learning dan Our Team. Di halaman Home, kami berkongsi maklumat dan latar belakang projek. Seterusnya, Material for Learning dibahagikan kepada 3 bahagian iaitu Notes, Exercises dan Reflections. Bahagian ini memuatkan nota dan latihan interaktif yang dibina melalui aplikasi KemiLab untuk menarik minat murid serta membantu mereka mengulang kaji topik bahasa Inggeris. Laman sesawang ini dibina bersasarkan kepada pelajar tingkatan 1 hingga tingkatan 3 yang lemah dalam subjek bahasa Inggeris. Laman sesawang ini berfungsi sebagai one-stop center yang memudahkan mereka mengakses maklumat dan bahan pembelajaran di suatu tempat. Kandungan laman ini disusun mengikut tahap kognitif murid serta berpandukan kepada dokumen standard kurikulum dan pentaksiran di SKP yang ditetapkan oleh KPM. Murid juga boleh mengisi borang maklum balas di bahagian Reflections berkaitan dengan latihan dan nota yang telah diberikan setelah mereka mengulang kaji pelajaran. Pertama sekali kita dapat lihat dalam video yang dipaparkan adalah 2 orang pelajar iaitu Masyitah dan juga Sarah yang sedang bermain permainan yang kami sediakan dalam laman web. Jadi kenapa mereka bermain? Kerana ini dapat menunjukkan yang pertama sekali iaitu domain kognitif. Jadi laman web ini memainkan peranan penting dalam mengembangkan aspek kognitif murid. Dengan pelbagai elemen multimedia dan juga permainan interaktif, murid dirangsang untuk berfikir secara kritikal, menyelesaikan masalah dan juga membuat keputusan. Contohnya, video berkaitan tata bahasa, perbandaan kata bagi membantu pelajar menganalisis struktur ayat, memahami konteks penggunaan bahasa serta membina pengetahuan baharu secara aktif. Melalui permainan interaktif pula, pelajar dapat merangsang ingatan kerja dan kemahiran pemprosesan maklumat spontan di mana mereka perlu menjawab secara pantas dan tepat. Proses ini turut menyokong perkembangan fungsi eksekutif otak seperti perhatian, fleksibiliti kognitif dan juga kawalan diri. Pendekatan ini sejajar dengan prinsip pembelajaran berpusatkan pelajar dan juga menyokong teori konstruktivisme yang menyatakan bahawa pembelajaran lebih bermakna apabila pelajar aktif membina ilmu sendiri melalui pengalaman. Yang kedua ialah domain sosial. Daripada segi sosial, laman web ini juga memberi ruang kepada pelajar untuk berinteraksi dan berkomunikasi antara satu sama lain. Kandungan seperti nota, latihan, pengukuhan memberi ruang kepada pelajar untuk memahami mata pembelajaran dengan lebih mendalam. Pelajar yang lebih mahir boleh membantu rakan-rakan yang kurang faham sekaligus mewujudkan suasana pembelajaran yang kolaboratif. Perbincangan secara kumpulan ketika menjawab latihan juga menggalakkan interaksi dan perkongsian idea membina kemahiran komunikasi yang aktif. Jadi, ini selaras dengan keperluan pembelajaran abad ke-21 PAK21 yang menekankan elemen kolaborasi dan komunikasi dalam proses pembelajaran. Dan domain yang terakhir ialah domain emosi. Akhir sekali, dari segi emosi, laman web ini turut memberi kesan yang positif. Menurut Erik Erikson, pelajar berumur antara 13 hingga 15 tahun yang berada dalam fasa perubahan emosi yang besar. Jadi mereka mungkin berdepan dengan tekanan, keraguan terhadap diri sendiri dan isu harga diri. Oleh itu, laman web ini menawarkan pendekatan pembelajaran yang fleksibel dan tidak terlalu formal. Elemen permainan interaktif seperti yang terdapat di KemiLab mencetuskan rasa seronok dan memberi pelajar perasaan pencapaian sekaligus membina keyakinan diri dan mengurangkan tekanan. Terdapat kajian yang menyatakan bahawa permainan pendidikan mampu mengekalkan motivasi dan keterlibatan pelajar yang secara tidak langsung menyumbang kepada kestabilan emosi mereka. Selain itu, ruangan refleksi melalui Google Form membolehkan pelajar untuk meluahkan pandangan, perasaan mereka secara kendiri. Ini dapat meningkatkan kesedaran terhadap emosi diri sendiri mereka dalam membantu perkembangan peribadi mereka. Kesimpulannya, laman web pembelajaran seperti Batuta Space bukan sahaja menyokong perkembangan intelek tapi juga membantu pelajar secara holistik dari aspek sosial, emosi dan kognitif. Jadi pendekatan yang menyeluruh ini amat penting dalam memastikan proses pembelajaran yang berkesan.